Hello guys dan Assalamualaikum. Kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Blocks Fruit Malaysia, Blocks Fruit di dalam Roblox. Dan hari ini kita akan buat sesuatu yang kita nak buat adalah apa tu? Apa kita panggil tu? Apa tu kita panggil? Kita membuat Elite Hunter. Ya, macam ni lah guys. Kita nak buat Elite Hunter ni sebab kita nak Yama Sword. Dan ya, kita sudah ada Tushita Sword. Dan kita ada mendapat Hilo Skyshi dan macam-macam yang kita ada. Aduh, gun pernah ada juga Ya, inilah guys, fruit-fruit yang tak digunakan sekarang ini. Buat potion ni buat apa? Jap, what the heck? You chill, dia suruh trik cuy. What the? Oh my god. Ni member baru sampai Wah. Okay. Dia baru sampai. Dia nak trik dengan apa? Yo chill. Okay, kita ada ni je What the heck? Okay, dia nak minta apa sekarang ini? Kita ada pen Phoenix. Tu je kita ada. I just have this. Okay, nice. Dan Okay, rasanya dia ni kot. Smoke. Tak ada. Flame. Okay guys, dia minta yang bagus-bagus ni. Ya guys, ini dia. Yo, semua permintaan ni, waduh. You ya, nah. Inilah guys. Kita nak farm. Macam mana kita nak farm kalau kita tidak trade dengan orang? Ya guys. Ya guys. Okay, korang tengoklah macam mana ni. Okay, lepas kita trade, kita akan farm. What the heck? Kenapa dia Thank you so much. What the heck? Okay guys, kita kena farm sesuatu yang kita mahukan adalah Elite Hunter. Kita tengok Captain Elephant ni. Kita tak panggil dia Captain Elephant, kita panggil dia Elephant. Sebab apa? Sebab dia Elephant. Okay, dah. Kita sudah menjumpakan Urban. Okay, kita pakai sesuatu yang lagi best, docking punya accessories. Okay, let's go. Let's go. Dan yo, come on please. You rumble man. Anak petir di simbah hitam. Apa ni? Apa yang nak kata-kata? Rumble di simbah dah menjadi hitam. Itu macam salah je ayat ni. Tak apalah, kita sambung farm yang di mana kita nak mengambil Yama Sword untuk menjadi CDK. Korang tengoklah. Aduh.
Ya, ini so easy mah. Okay, nice. Kita akan balik ke tempat asal kita yang bernama Castle on the Sea. Dan ya, kita akan check berapa lagi nak dapat 30. Okay, kita ada 2 lagi. Ya. Dan tak tahulah nak cakap apa. Dan kita akan pergi ke Hydra untuk tengok keadaan. Kalau tidak, tak function. Bye. Dan tak apalah. Kita akan tengok dekat Hydra macam mana. Tak lah, ribut. Lepas tu ribut lagi. Lagi-lagi Hydra leader ni. Wah, tak function tu. Ya. Let's go. Woi, Superman. What the heck? Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. You chill, bro, chill. Okay, nice. Nah, cepat, ya masuk. Ya masuk, please. Nice. Alah. Okay, kita kena 2 lagi ya guys. Jadi dia reject kita sebab dia nak lagi 2 Elite Hunter ya guys. Jadi guys, kalau kita nak buat sesuatu, kita kena buat ni lah kot. Kalau kita nak buat Elite Hunter ni agak susah sikit nak ni. Kena tunggu berapa minit lagi untuk ni. Dan ya, kita sampai sini je lah. Disebabkan kita sudah men-trade dengan member-member yang sudah trade. Yalah, bernama Hati Kebab man. Nah, tak macam ni lah. Okay, kita berjumpa nanti ya guys. Bye bye. Piu.